Assalamualaikum. Salam sejahtera. Yang masalah dia, pegawai SPM pun ada. Ada yang rasuah. Dan yang lebih teruk melibatkan Perdana Menteri. Bekas Perdana Menteri. Tak ramai yang sedar ada satu kes. Dan nak kongsikan video yang saya buat dulu. Melibatkan Datuk Roy. Dia melibatkan anak Muhyiddin Yassin. Cerita ni tak dinafikan, betul. Anak Muhyiddin Yassin yang kita tengok menantu. Ini anak. Melibatkan pegawai SPIM. Menggunakan seorang Datuk Roy. Kalau hampa search dalam media Google Datuk Roy akan terdedah lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana terus memberi sokongan kepada Halian Romli Channel. Ya, betul. Bukan berita palsu. Seorang datuk dan seorang pegawai SPRM dikatakan telah meminta dan menerima wang daripada seorang anak bekas Perdana Menteri. Kononnya untuk memberhentikan siasatan kes rasuah. Seorang ahli perniagaan yang dikenali sebagai Datuk Roy ataupun nama sebenarnya Muhammad Rashidi Muhammad Said, dan juga Muhammad Hussein Muhammad Nasir, seorang pegawai siasatan SPRM, hari ini dituduh meminta rasuah sebanyak RM400,000 dan tuduhan kedua menerima rasuah sebanyak RM240,000. Nampak dia minta RM400, dibayar RM240,000. Siapa yang bayar tu? Itu masalah, kena faham cerita dia. Okey, anak Muhyiddin dipanggil di soal siasat oleh SPIM. Dan kita tahulah selalu bila-bila ada siasat, kita rema dipakai baju oren. So, ada orang ketiga menggunakan pegawai SPIM, minta pegawai SPIM supaya anak ni tak tahan reman, menggunakan Datuk Roy. Datuk Roy minta RM400,000, tak tahulah. Dan pegawai SPIM tu pun ada terlibat, ada dituduh. Betul kalau tak betul beritahu. Dan penghujungnya betul, anak Muhyiddin dipanggil saat tidak direman. Kita tak tahu adakah berlaku pertukaran wang itu satu hal tapi itu cerita dia. Maksud dia, cerita dia anak Muhyiddin pun kita tahu menantu dia satu hal. Ada lagi 2-3 kes orang yang sekarang sedang bermasalah dengan Perikatan Nasional ni. Dan inilah orang yang menantunya saya tak nak komen. Inilah orang yang nak menjadi Perdana Menteri. Kita letakkan Muhyiddin sebelah PM Ibrahim. Hampa rasa jauh tak beza mengenai dua watak ini. Bekas PM sekarang dalam isu rasuah. Kau percaya tak? Kedua-dua mereka tidak mengaku bersalah dan minta dibicarakan. Dan yang menjadi perhatian kita di dalam kertas pertuturan itu ada menyebut anak pengerusi Perikatan Nasional ataupun anak Muhyiddin Yassin, Fakhri Yassin Mahiyadin. Siapa? Kedua-dua mereka dikatakan melakukan kesalahan tersebut di sebuah restoran di Kuala Lumpur antara 5 dan Mac tahun ini. Dan kesalahan ke atas mereka berdua di bawah Seksyen 16A SPRM 2009 yang boleh dihukum penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda daripada jumlah yang mereka lakukan. Dan jangan lupa, kedua-dua mereka ini dan seorang daripadanya adalah pegawai penyiasat SPRM yang dikatakan menerima wang rasuah ini untuk mengelakkan anak Mahiyadin, Fakhri Yassin, daripada disiasat daripada kesalahan rasuah yang melibatkan inisiatif Jana Wibawa. Yang bermain di minda kita, siap
siapa yang memberi wang RM240,000 itu? Adakah betul daripada anak Muhyiddin sendiri ataupun orang lain? Tapi apa-apa pun, nama Muhyiddin kini semakin banyak terpalit. Kan sekadar pada dirinya, kini sudah melempah ke anaknya. So, apa yang kita boleh berkatakan? Kalau tak ada tekad, kalau tak bersungguh-sungguh nak melawan rasuah, dia bermula di peringkat paling atas. Peringkat kalau kerajaan Perdana Menteri lah. Kalau Perdana Menteri rasuah, Najib contoh, duit dia dapat berbilion-bilion, beratus juta, dia pergi bagi dekat UMNO untuk parti dia. Bayangkan, yang lain ada kisah ini. So, bagaimana boleh orang-orang di bawah mereka itu boleh nak mengubah ataupun boleh tak terlibat